Sedap. Tak boleh move on lah korang dengan ni pulut ayam ni. Sedap tau. Sedap lah korang. Rasa semua cukup. Ada ayam. Ada cendawan. Memang sedap lah korang rasa dia. Ini kali kedua dah saya beli tau. Yang pertama kali tu saya makan tu rasa macam sedap lah. Ni kali kedua dah saya beli ni. Bismillah. Kali kedua saya beli pulut ayam ni. Rasa dia memang komplit sedap. Yang ni tak termasuk lah. Yang ni buat sendiri lah. Rebus sendiri. Memang sedap. Memang sedap korang. Siapa yang suka makanan Chinese? Yang suka rasa-rasa bau-bau macam minyak bijan sikit tu? Korang kena try. Korang.